Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نراكم مرة أخرى. كيف حالكم جميعا؟ أتمنى لكم بالصحة والعافية. Selamat datang ke Tunteja Channel. في هذا اليوم سندرس اللغة العربية للصف السادس. Pada hari ini, kita akan belajar bahasa Arab tahun 6. Hal antum musta'idun? Anak-anak semua telah bersedia? Al-mawdu' Asy-syababu amalul ummah. Yang bermaksud pemuda harapan bangsa. Pemuda harapan bangsa. هذا اليوم سنركز على مهارة القراءة ومهارة الكتابة. Untuk anak-anak, hari ini kita akan fokus kepada 2 kemahiran, iaitu kemahiran membaca dan juga kemahiran menulis. Ma'yar al-muhtawa. Kita tengok pada standard kandungan. Qira'atul jumalil basitatil muhawiril atiyah qira'ati sahihatin. 2.3 membaca ayat mudah dengan bacaan yang betul. Kitabatul jumalil basitati kitabatin sahihatin. 3.2 menulis ayat mudah dengan betul. Mi'yar at-ta'allum, standard pembelajaran. Al-qudratu ala hifzil jumalil basitatil makru'ati summa tasmi'uha. 2.3.3 mampu menghafaz ayat mudah yang dibaca. Al-qudrati ala tamsilil jumalil basitati. 2.3.5 mampu memberi ayat mudah. Al-ahdaf, objektif pembelajaran. في آخر التعليم والتعليمية يتمكن التلاميذ. Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat awalan al-qudratu ala tamsilil jumalil basitatil makru'ati wa qira'atuha qira'atan sahihatan. Murid-murid mampu memberikan contoh ayat mudah yang dibaca dengan bacaan yang betul. Thaniyan, al-qudratu ala kitabatil jumalil basitati kitabatin sahihatin. Murid-murid mampu menulis ayat mudah dengan betul. Kalimah yang pertama, amali. Amali maksudnya saya bercita-cita. Saya bercita-cita. Baiklah anak-anak, tadi atamanna saya bercita-cita nak jadi apa? Okey, contoh, nak jadi tobibun. Okey, gambar tu jelas ya. Tobibun. Nak jadi doktor. Okey. Unzur hazil qita'ah. Murid-murid boleh rujuk buku teks, muka surat 45. Khamsatun wa arba'una. Dalam petikan ini, contoh, amali an akuna tabiban. Saya bercita-cita nak menjadi doktor. Azim, ma asyrafa hazal amala. Hebat, mulia sungguh pekerjaan ini. Cuba tengok gambar. Okey, jelas ya, nampak ada api di belakangnya tu. Okey, pekerjaan yang berkaitan ni biasanya murid-murid dah boleh nampak dan boleh faham
Ya, betul. Itfa'iyun. Itfa'iyun. Bomba. Baiklah, petikan ini berkaitan dengan gambar tadi. Gambar tadi berkaitan dengan itfa'iyun, iaitu bomba. Ana ahtarimul itfa'iyya. Saya menghormati bomba. Ma ashrafa hazal amala. Alangkah mulianya pekerjaan ini. At-tamrin. Kita buat latihan pengukuhan berdasarkan daripada ayat-ayat yang anak-anak baca sebentar tadi. Tengok ayat yang pertama. Dah ada gambar sebelahnya, anak-anak dah boleh bayang, dah boleh ingat. Amali an akuna. Betul. Tayyaron. Amali an akuna tayyaron. Saya bercita-cita ingin menjadi juruterbang. Okey. Yang kedua. Amali an akuna tabbahon. Ya, betul. Amali an akuna tabbahon. Ahsantum. Tamthilu. Contoh. Ada 3 gambar yang boleh dijadikan contoh untuk ayat-ayat seterusnya. Gambar yang pertama. Khayyatun. Gambar yang kedua. Jundiyun. Dan gambar yang ketiga. Mu'allimatun. Murid-murid, bila dah selesai membaca, apa kata kita menulis pula? Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 46. Sittatun wa arba'una. Tengok ayat yang pertama. Amali an akuna khayyatan. Amali an akuna khayyatan. Saya bercita-cita ingin menjadi tukang jahit. Ayat yang kedua. Ta'malut tabibatu fil mustashfa. Ta'malut tabibatu fil mustashfa. Doktor bertugas di hospital. Jangan lupa. Ukhmilu wa aqra'u. Ukhmilu wa aqra'u. Sempurnakan dan baca. Sahafiyan. Ada tempat kosong kat situ. Jadi kena isi apa murid-murid? Seterusnya. Fil bahri. Fil bahri. Dan yang ketiga. Fil mahkamah. Fil mahkamah. Sebagai rumusan, 2 kalimah yang murid-murid belajar sebentar tadi. Yang pertama, atamanna. Saya bercita-cita. Yang kedua, ana ahtarimu. Saya menghormati. Jangan lupa ulang kaji di rumah. Semoga ilmu yang murid-murid dapat sebentar tadi dapat memberi manfaat dan dapat digunakan pada masa-masa yang akan datang. Semoga berjumpa lagi di lain video. Ma'assalamah wa ilal liqa'. Syukran.